Okey, hari ini kita bersama Haris Saleh untuk peringkat yang kedua. Semalam kita melihat Haris Saleh di podium. Hari ini mungkin Haris Saleh dapat mengekalkan momentum itu untuk peringkat yang kedua ni. Mat, hari ini peringkat yang kedua Letup Langkawi. Advantage kepada sprinter. Hari ini tiada zon pendakian, hanya 3 zon pecutan. Jadi apa target Haris Saleh untuk hari ini? Mungkin menaiki podium untuk menangi peringkat ataupun bagaimana? Untuk perlombaan hari ini, insyaAllah saya akan buat yang terbaik. Saya akan cari peluang untuk orang kata berada di hadapan. InsyaAllah kalau ada rezeki tu tengok macam mana, tapi saya akan buat yang terbaik lah untuk tim Terengganu dan rakyat Malaysia. Okey Mak, satu lagi untuk gelaran Raja Pecut. Mungkin hari ini ada 3 zon pecutan. Jadi macam mana? Mungkin Haris try untuk dapatkan poin untuk Jesse Pecut ataupun fokus untuk menang peringkat yang kedua ni? Saya rasa macam mana? Hari ni tengok macam mana strategi ni? Anu rasa? Untuk bagi saya, pakar-pakar pecut mungkin stay dalam peloton, try untuk menang stage lah hari ni. Macam tu lah. Saya biasa saya nak race pun saya akan tanya Sifu saya lah. Dia akan bagi tahu saya. Mungkin saya ni saya stay dalam group, lepas tu saya akan fokus untuk last pecutan untuk last 3 km menuju ke Namak. Saya akan fokus yang tu lah. Untuk intermediate ni saya just mungkin tak ambil kot. Okey, Haris Saleh, good luck, full gas, let's check it out.